selamat sejahtera. Nama saya Nur Aini Filzah. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang dasar pelaksanaan co-curriculum, iaitu Dasar 2, kewajipan penyertaan murid dalam co-curriculum. Dasar ini menetapkan bahawa semua murid wajib menyertai aktiviti co-curriculum di sekolah. Peraturan ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi telah diperkenalkan sejak tahun 1985 melalui Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1 tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tujuan utama dasar ini adalah untuk memastikan setiap murid mendapat pembangunan yang seimbang dan menyeluruh. Hal ini bermaksud murid bukan sahaja perlu cemerlang dalam akademik, tetapi juga perlu mempunyai nilai sahsiah yang baik, semangat kepimpinan, disiplin diri dan kemahiran sosial. Kementerian percaya bahawa pembelajaran sebenar tidak hanya berlaku di dalam bilik darjah, tetapi juga melalui pengalaman dan penyertaan dalam aktiviti co-curriculum. Berdasarkan dasar ini, setiap murid wajib menyertai sekurang-kurangnya 3 kategori aktiviti co-curriculum yang berbeza. 3 kategori tersebut ialah: yang pertama, unit beruniform. Contohnya seperti kadet polis, pengakap, pandu puteri, bola sabit merah dan lain-lain. Melalui penyertaan dalam unit beruniform, murid dapat dilatih untuk berdisiplin, patuh kepada arahan dan mengamalkan nilai tanggungjawab serta kepimpinan. Aktiviti seperti kawat kaki, perkemahan dan khidmat masyarakat mengajar murid supaya menjadi lebih berani bekerjasama dan menghargai semangat pasukan. Yang kedua, kelab atau persatuan. Contohnya kelab sains, persatuan bahasa, kelab muzik dan sebagainya. Kategori ini memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan lagi minat dan bakat dalam bidang tertentu. Melalui kelab dan persatuan, murid dapat belajar berkomunikasi dengan baik, mengurus program serta memimpin rakan sebaya. Ia juga membantu murid menjadi lebih kreatif dan berfikiran kritis dalam menyelesaikan masalah. Dan akhir sekali, sukan atau permainan. Contohnya seperti bola sepak, badminton, bola jaring dan sepak takraw. Sukan penting untuk meningkatkan kecergasan fizikal dan kesihatan mental murid. Selain itu, sukan mengajar nilai semangat kesukanan, persaingan sihat dan kerjasama berpasukan. Murid aktif bersukan biasanya lebih berdisiplin dan mempunyai daya tahan diri yang kuat. Seterusnya, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya, iaitu Saudari Zahirah, untuk menerangkan lagi Dasar 2 co-curriculum. Terima kasih kepada Saudari Aini atas pembentangan yang diberikan. Saya pula akan menjelaskan tentang peluang dan rekod penyertaan dalam co-curriculum berdasarkan Dasar 2. Menurut Dasar 2, setiap murid berhak mendapat peluang menyertai aktiviti co-curriculum dan setiap penyertaan perlu direkod untuk dinilai dan dihargai. Ayat ini menjelaskan bahawa semua murid mesti diberi peluang yang sama rata untuk terlibat dalam aktiviti co-curriculum. Manakala setiap penyertaan mereka pula perlu direkod dan dinilai secara sistematik. Dasar ini dilaksanakan bagi memastikan sistem pendidikan di Malaysia bukan sahaja menekankan kecemerlangan akademik tetapi juga membentuk murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sekolah perlu menyediakan peluang penyertaan yang luas kepada semua murid. Setiap murid berhak memilih aktiviti co-curriculum yang sesuai dengan minat, bakat dan kebolehan mereka. Sebagai contoh, murid yang meminati seni boleh menyertai kelab muzik, kelab tarian ataupun kelab lukisan. Manakala murid yang aktif pula boleh menyertai aktiviti sukan ataupun pasukan beruniform. Peluang ini juga mesti sama rata untuk semua murid tanpa mengira jantina, latar belakang atau tahap kemampuan.
Dengan cara ini, setiap murid mendapat ruang untuk mengembangkan lagi potensi mereka serta belajar bekerjasama dalam pasukan. Selain itu, aktiviti kokurikulum turut berperanan penting dalam membina sahsiah, kepimpinan dan semangat berpasukan. Melalui penyertaan aktif, murid dapat mengasah nilai disiplin, tanggungjawab dan juga keyakinan diri. Semua perkara ini sangat berguna apabila mereka melangkah ke alam dewasa kelak. Perkara ini juga selari dengan Peraturan 4 iaitu Peraturan-Peraturan Pendidikan Kegiatan Sekolah 1998 yang mengatakan bahawa pengetua atau guru besar mempunyai kuasa untuk menubuhkan kelab, persatuan, badan beruniform dan sukan di sekolah. Peraturan ini membolehkan pihak sekolah menyediakan lebih banyak pilihan aktiviti supaya murid dapat memilih aktiviti yang benar-benar sesuai dengan minat mereka. Dengan kata lain, sekolah mempunyai tanggungjawab besar dalam memastikan semua murid menyertai aktiviti kokurikulum. Seterusnya, setiap penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum mesti direkod dan dinilai. Menurut Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1 tahun 1985 dan Bilangan 2 tahun 1986, semua rekod penyertaan, kehadiran dan pencapaian murid perlu disimpan secara sistematik oleh pihak sekolah. Rekod ini sangat penting kerana ia digunakan untuk menilai prestasi dan penglibatan murid secara menyeluruh. Sebagai contoh, murid yang hadir secara konsisten, menunjukkan komitmen dan menyertai pertandingan akan memperoleh markah kokurikulum yang lebih tinggi serta layak menerima sijil atau anugerah. Selain itu, rekod ini juga mencerminkan tahap disiplin dan tanggungjawab murid terhadap aktiviti yang disertai. Ia bukan sahaja menjadi asas penilaian tetapi juga satu bentuk penghargaan terhadap usaha dan komitmen mereka. Oleh itu, sistem rekod yang telus dan teratur amat penting untuk memastikan setiap murid dinilai secara adil dan setiap sumbangan mereka dalam aktiviti sekolah tidak diabaikan. Kesimpulannya, pelaksanaan Dasar 2 amat penting kerana ia menegaskan bahawa setiap murid mesti diberi peluang yang luas untuk menyertai aktiviti kokurikulum. Manakala, setiap penyertaan pula perlu direkod dan dinilai dengan sistematik. Apabila sekolah menyediakan pelbagai aktiviti, memberi peluang yang sama rata serta melaksanakan sistem penilaian yang adil, maka matlamat pendidikan menyeluruh dapat dicapai. Melalui dasar ini, murid bukan sahaja cemerlang dalam akademi tetapi juga berkembang sebagai insan yang berdisiplin, bersemangat kepimpinan dan seimbang dari semua aspek. Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, suka saya tekankan bahawa pelaksanaan Dasar 2 bukan sekadar memenuhi keperluan dasar pendidikan tetapi menjadi landasan untuk membentuk generasi pelajar yang holistik dan berdaya saing. Apabila setiap murid diberi peluang dan pengiktirafan yang sewajarnya, mereka akan merasa lebih dihargai dan bermotivasi untuk terus aktif dalam kegiatan sekolah. Selain itu, penglibatan dalam kokurikulum juga membantu murid menguasai kemahiran insaniah seperti kepimpinan, komunikasi dan kerjasama. Justeru itu, semua pihak sama ada guru, murid maupun pentadbir sekolah perlu berganding bahu memastikan pelaksanaan dasar ini memberi impak positif kepada perkembangan sahsiah dan potensi murid. Dengan ini, barulah sistem pendidikan kita dapat melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga mempunyai jati diri yang kukuh serta mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan saya Zahira. Kini tiba giliran saya untuk menghuraikan tentang tindakan disiplin jika gagal hadir dalam aktiviti kokurikulum. Dasar 2 kokurikulum yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan bahawa setiap murid wajib menyertai 3 komponen utama kokurikulum iaitu pasukan badan beruniform, kelab dan persatuan akademik serta sukan dan permainan. Kehadiran dan penlibatan aktif murid dalam ketiga-tiga komponen ini amat penting kerana dinilai dan menyumbang kepada markah kokurikulum yang diambil kira dalam penilaian keseluruhan pelajar termasuk untuk kemasukan ke institusi pengajian tinggi. Namun begitu, sekiranya murid gagal hadir ke aktiviti kokurikulum tanpa sebab yang munasabah, beberapa tindakan disiplin boleh diambil oleh pihak sekolah. Pada peringkat awal, guru penasihat akan memberikan teguran lisan sebagai peringatan dan nasihat kepada murid tersebut supaya hadir pada minggu berikutnya. Contohnya, jika seorang murid tidak hadir dalam latihan unit uniform seperti kadet remaja sekolah, guru akan menegur dan mengingatkan kepentingan kehadiran untuk membentuk disiplin diri.
jika murid masih mengulangi kesalahan yang sama, pihak sekolah boleh mengeluarkan amaran bertulis atau surat tunjuk sebab bagi meminta penjelasan rasmi daripada murid atau ibu bapa. Sebagai contoh, jika seorang murid tidak hadir 3 kali berturut-turut ke aktiviti sukan tanpa alasan, guru boleh mengeluarkan surat amaran yang menyatakan kesalahan tersebut. Sekiranya ketidakhadiran masih berterusan walaupun amaran telah diberikan, tindakan disiplin yang lebih tegas boleh dikenakan seperti penolakan markah kokurikulum, tidak dibenarkan menyertai pertandingan atau program luar sekolah dan penarikan semula jawatan seperti ketua pasukan atau pengerusi persatuan. Dalam kes yang lebih serius, rekod ketidakhadiran tersebut juga boleh direkodkan dalam fail disiplin murid dan menjejaskan markah tahsiah serta peluang kemasukan ke universiti. Kesimpulannya, tindakan disiplin ini bukan bertujuan menghukum semata-mata, tetapi untuk mendidik murid agar lebih bertanggungjawab, berdisiplin dan komited terhadap aktiviti kokurikulum. Melalui pelibatan aktif dalam ketiga-tiga komponen dasar 2 kokurikulum, murid bukan sahaja dapat meningkatkan markah kokurikulum, malahan dapat membina jati diri, semangat kerjasama dan kepimpinan yang penting untuk masa depan.